Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Jannah Jalidar sekali lagi dalam Mandat Negeri Sembilan, wawancara khas yang dikeluarkan oleh Suara TV. Dan kita tahu pilihan raya Negeri Sembilan kali ini memasuki fasa kempen yang semakin rancak dengan pelbagai isu dan juga tawaran dibawakan kepada rakyat, terutama di Negeri Sembilan. Dalam memastikan kemenangan Barisan Nasional, peranan jentera wanita UMNO dilihat terus menjadi antara kekuatan utama parti di peringkat akar umbi. Bagi berkongsi pandangan mengenai perjalanan kempen serta harapan menjelang hari pengundian, bersama kita hari ini ialah yang sangat istimewa, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim. Terima kasih Datuk Seri Sama-sama. sudi bersama kami pada hari ini. Ya, terima kasih. Cantiknya Datuk Seri, warna biru. Sudi tangkap saya daripada depan tu. Ya, memang kita tahu sebab sekarang ni dalam tempoh yang Betul, tengah sibuk ya. mood kempen ni. Betul. Jadi Datuk Seri, kita terus kepada soalan-soalan Datuk Seri. Kempen PRN Negeri Sembilan kini kita tahu dah tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat penerimaan rakyat terhadap Barisan Nasional sepanjang tempoh berkempen ini? Datuk Seri, silakan. Okey, terima kasih. Syukur Alhamdulillah saya nampak penerimaan masyarakat di bawah itu sangat positif ya. Dan kita juga dapat lihat jentera wanita ni dia sebenarnya dah bergerak dah lama ya, dan kita tahu pelbagai isu sebelum ni yang menyebabkan kita menghadapi PRN untuk Negeri Sembilan ni, maka mereka ni telah bersiap siaga dari segi jentera dan lain-lain. Jadi selepas selesai Johor tu, gelombang biru Johor tu kita bawa dengan penuh semangat, kita bawa ke Negeri Sembilan. Jadi saya dapat lihat di kawasan-kawasan ataupun di dun-dun yang dipertandingkan oleh calon-calon Barisan Nasional ni, saya dapat melihat jentera kita dah semakin matang dan mereka dah boleh turun berkempen dan membawa fakta-fakta kenapa perlu memilih calon Barisan Nasional. Jadi dari aspek itu ya, saya melihat pada kali ini kempen very positif dan kita tidak mengguna unsur-unsur yang mengutuk mana-mana, kita hanya membawa wadah perjuangan Barisan Nasional itu sendiri dan apakah misi kita untuk memastikan Negeri Sembilan ini akan semakin maju insya-Allah di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Baik, Datuk Seri, kita tahu wanita UMNO sentiasa menjadi antara jentera yang paling aktif dalam setiap pilihan raya. Jadi apa pendekatan yang digunakan kali ini untuk mendekati pengundi, khususnya golongan wanita dan juga keluarga, Datuk Seri? Okey, kita memang semua orang sedia faham jentera wanita UMNO ataupun Barisan Nasional ni antara jentera yang teramai ya dalam parti kita, dan kita adalah barisan hadapan yang mana kita menyantuni sejak dahulu adalah engagement kita secara personal. Ya, kita dengan pengundi itu kita ke rumah-rumah, jadi kita cuba memberi penjelasan dan cuba merayu undi. Itu memang kita punya genre lah, wanita UMNO itu. Jadi kita masih kekalkan kaedah itu. Jadi kita juga mengambil kesempatan ini untuk mendapat maklum balas daripada masyarakat di bawah. Apakah masalah-masalah yang boleh kita menjadi ejen penyampai kepada pihak atasan. Ya, kadang-kala tak semua masalah kita boleh selesaikan, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh berikan khidmat nasihat. Kita boleh maklumkan bahawa ada pelbagai cara atau kaedah untuk mereka menyelesaikan masalah mereka di bawah. Maka di sinilah peranan wanita menjadi jambatan ya untuk menyampaikan maklumat dan bantu menyelesaikan masalah masyarakat di bawah. Jadi kita kekalkan kaedah ini, dan kalau kita lihat ya, pengundi wanita di Negeri Sembilan juga adalah antara yang teramai. Jadi insya-Allah dengan kempen yang masih berjalan ini dan minggu ni adalah minggu terakhir ya. Ni kira kita last kick ni, memang all out lah, gear 5 dah ni untuk memastikan kemenangan untuk calon-calon Barisan Nasional insya-Allah. Baik Datuk Seri, sepanjang Datuk Seri turun padang berkempen, apa antara perkara yang utama atau isu yang paling banyak disuarakan oleh rakyat di kawasan ini, Datuk Seri? Okey, kalau kita dapat lihat semestinya ya, rakyat ini dia lebih nak kestabilan di sesebuah negeri itu. Kestabilan orang kata pentadbiran. Kadang-kala di bawah dia bukan, masyarakat di bawah ni dia tak peduli parti politik atau apa. Yang dia nak adalah kestabilan pentadbiran negara itu. Yang mana kalau kita lihat, kita boleh kita kata apa, kita boleh serve dia dengan pengalaman pentadbiran di bawah Barisan Nasional. Dan kalau kita dapat lihat sekarang masyarakat ni dia tak nak mendengar janji ke apa ke, dia nak
proof kata kita boleh deliver. Jadi kalau kita lihat ini yang kita nak bagi tahu pada diorang, kita telah mempunyai report card yang sangat bagus di bawah Barisan Nasional, maka kita akan lebih yakin bahawa kita boleh membawa Negeri Sembilan ni ke mercu kejayaan yang lebih bagus untuk masyarakat ini. Dan uniknya pada kali ini, saya rasa kita juga semua tahulah kan, kita bekerjasama juga dengan parti yang mungkin mempunyai ideologi yang sama, dan kita ada kalanya berjumpa di tengah jalan bersama dan kita dapat berkempen bersama. Jadi kita dapat lihat sekarang bahawa untuk menguatkan sesebuah kerajaan itu, kita perlukan sebuah kerajaan itu perlu dominan, maknanya melebihi 2/3. Sebab dengan keadaan ekonomi global sekarang, banyak masalah yang perlu kita atasi di peringkat kita, ya. Walaupun di luar sana berperang dan lain-lain, dia sikit sebanyak akan memberi kesan kepada negara kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa kesan itu dapat diminimalkan, maka kita perlu sebuah kerajaan negeri yang dominan, yang melebihi 2/3. Kita lihat di Johor, apabila kita memenangi lebih tu kita menjadi kerajaan yang dominan, maka banyak dasar dan polisi dapat kita perjuangkan untuk rakyat di sini. Jadi kita sangat berharap jangan salah buat pilihan pada semua masyarakat di bawah, kerana kita memerlukan kerajaan negeri yang dominan. Dan jangan risau, ada kalanya orang bermain isu perkauman dan lain-lain. Bagi saya, setiap yang mentadbir di negeri itu, kita faham bahawa Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum. Walaupun kita mempunyai ideologi yang tetapi kita tidak fanatik. Jadi itu yang penting. Yang penting kita nak report card tu, siapakah yang boleh mentadbir dan membawa Negeri Sembilan ke arah yang lebih cemerlang, insyaAllah. Baik Datuk Seri, sebagai Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, apa pandangan Datuk Seri mengenai penyertaan dan juga peranan calon-calon wanita dalam PRN Negeri Sembilan kali ini, dan sejauh mana kepimpinan wanita mampu membawa perubahan kepada negeri? Okey, untuk Negeri Sembilan ni kita ada calon wanita seorang dan seorang lagi calon puteri, kita kira wanita lah. Okay, kita faham Negeri Sembilan ni tidak mempunyai DUN yang banyak berbanding seperti Johor dan lain-lain. Walaupun menjadi harapan wanita, kita semestinya mahu lebih ramai, tetapi tidak mengapa, sebab keadaan semasa kita memerlukan pemimpin yang boleh membawa negeri ini ataupun DUN itu ke tahap yang lebih baik. Jadi untuk calon wanita ini, saya yakin, ya, mereka ini memang boleh bekerja dengan baik. Dan calon-calon ini bukan calon yang hari ini atau baru seminggu berjuang ataupun bekerja untuk kawasan-kawasan masing-masing. Mereka ini telah berjuang bertahun-tahun. Mereka mempunyai pengalaman, track record yang sangat baik. Jadi saya yakin calon wanita ini akan memberi kemenangan pada Barisan Nasional, insyaAllah. Dan kita juga sebagai Naib Ketua Wanita Malaysia, saya akan turun dan bantu semua calon-calon ini untuk memastikan kemenangan itu berpihak kepada Barisan Nasional Negeri Sembilan, khususnya calon wanita perlu kita menangkan. Baik Datuk Seri, dalam suasana politik hari ini yang semakin mencabar, apa kekuatan utama Barisan Nasional yang Datuk Seri percaya mampu meyakinkan pengundi untuk terus memberi mandat pada Barisan Nasional? Barisan Nasional mempunyai pengalaman pentadbiran, saya rasa rekod yang sangat baik. Kita dapat lihat semua yang pemegang jawatan yang datang DNA-nya daripada Barisan Nasional, pastinya dia boleh deliver. Ya, jadi kita sangat berharap bahawa pada kali ini rakyat lebih sensitif dan pastikan bahawa kita mengundi calon-calon yang boleh membawa wadah perjuangan atau menjadi wakil kita di kawasan itu. Jadi itu adalah sangat penting, sebab dengan keadaan semasa dari segi aspek ekonomi dan lain-lain, keselamatan, maka kita perlu sebuah kerajaan itu perlu kukuh. Jadi Barisan Nasional memang kita dah ada track record yang sangat bagus, ya, dan saya dapat lihat dia calon-calon yang diketengahkan untuk bertanding daripada Barisan Nasional adalah calon-calon yang sangat-sangat bagus, berwibawa, amanah, dan saya rasa sangat rajin. Jadi sekarang ni jadi wakil rakyat bukan seronok-seronok, wakil rakyat betul-betul perlu mewakili rakyat, dan saya yakin calon-calon yang kita ketengahkan ini adalah calon-calon yang boleh menjadi wakil kepada rakyat di DUN masing-masing, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Datuk Seri, akhir sekali apa pesanan Datuk Seri kepada seluruh pengundi di Negeri Sembilan untuk membuang undi pada 1 Ogos nanti? Silakan Datuk Seri. Okey, kepada semua pengundi di Negeri Sembilan yang akan membuang undi pada 1 hari bulan Ogos ini, jangan lupa keluarlah seawal boleh. Kita tidak mahu tersekat disebab cuaca dan lain-lain. Maka inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat Negeri Sembilan ini, maka mengundilah
Parti Barisan Nasional kerana saya yakin Barisan Nasional dapat membawa Negeri Sembilan ke arah kecemerlangan yang lebih baik. Dan kepada semua jentera di luar sana yang bekerja dari seluruh pelosok negeri di Malaysia ini, terima kasih banyak-banyak daripada saya, khusus kepada jentera wanita Barisan Nasional. Kerjalah kita di saat akhir ini bukan untuk diri kita. Perjuangan ini untuk memastikan bahawa rakyat kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, selamat, dan negeri ini dapat kita bawa ke mercu kecemerlangan di masa hadapan. Jadi kita sama-sama doakan masyarakat jangan lupa undi calon-calon Barisan Nasional. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri Nurliza Ibrahim kerana sudi bersama-sama kami di Suara TV pada kali ini, dan Sama. teruskan kepada penonton untuk mengikuti liputan Pilihan Raya Negeri Sembilan melalui portal Suara TV dan di semua media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Thread, untuk mendapatkan perkembangan terkini, laporan lapangan dan wawancara eksklusif sepanjang kempen sehingga hari pengundian nanti. Saya Jana Jalidar, dan itu mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.